Tengok baik-baik. Yang ni korang tak boleh pakai lebih tau. Kalau pakai lebih, nanti rambut tu terlebih lebat pula. Rambut makin nipis, rambut makin dah tak ada tu disebabkan kulit kepala korang tu dia tersumbat ataupun lepas bersalin ataupun korang tu usia dah meningkat kan. Korang jangan biar tau. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita dah pakai shampoo dah pun hari-hari kita dah cuci kan. Tapi result dia tetap sama. Korang kena top up juga dengan hair tonic macam ni. Yang ni kan, dia daripada black sesame, rosemary dengan black rice. Sangat-sangat bagus untuk bagi pertumbuhan rambut anak baru tau. 27,000 botol terjual. Memang ramai pakai, ramai yang bagi kesan yang menjadi tau. Yang ni cara nak pakai dia senang je. Lepas cuci rambut, rambut dah bersih, baru korang sapu 2-3 titik dekat korang punya area rambut yang korang nak pakai tu. Tekstur untuk serum ni jenis tak melekit, cepat meresap tau. Tak payah pakai banyak. Untuk satu area tu 2-3 titik je pun dah cukup dah. Jadinya yang mana kalau dekat sini baru lepas bersalin ataupun faktor korang punya genetik atau korang punya usia tu dah meningkat kan. Korang tekan beg kuning. Yang ni tengah promo 50% diskaun. 100 orang tak awal je dapat harga tak sampai pun RM25 tau. Jadi mana berminat tekan beg kuning kat bawah, okey?